daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ataupun dia lebih dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Dia di antara orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang di antara yang terawal masuk Islam. Dia di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Muaz bin Jabal satu hari dia dapat peluang untuk musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fa asbahtu yawman qariban minhu. Muaz bin Jabal kata, satu pagi aku dapat peluang duduk dekat dengan Nabi. Wa nahnu nasir, ketika itu kami dalam perjalanan, kami di dalam musafir lagi. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Dia dapat saja peluang pergi dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cerita dekat saya apakah satu amalan yang kalau saya buat saya dapat syurga dan saya dijauhkan daripada